Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan berkongsi di dalam video kali ini berkenaan laporan RCI tabung haji. Laporan yang telah lama kita tunggu untuk keluar, dan saya tak mungkin mencakupi keseluruhan hampir 200 muka surat dan lampiran yang telah disertakan di dalam laporan tersebut, tetapi saya hanya ingin menyentuh perkara-perkara dasar yang melibatkan tahun 2018 hingga 2020, yang mana pada waktu itu saya telah diamanahkan untuk menjadi Menteri Agama yang bertanggungjawab sepenuhnya mengikut akta ke atas tabung haji. Kita mulakan di sini. Apa yang telah dilakukan pada tahun 2014 hingga 2017, iaitu sebelum saya mengambil alih, ia telah menggambarkan atau digambarkan di dalam laporan RCI itu sebagai satu masa yang telah mengheret tabung haji kepada krisis keuangan yang gawat. Ya, itulah yang berlaku, dan jangan tanya kepada saya siapa yang ketika itu memimpin tabung haji. Mereka di bawah era Barisan Nasional, menteri dia semua sedia maklum, iaitu Jamil Khair, timbalannya semua sedia maklum, Ashraf Wajdi, pengurusinya semua sedia maklum, Aziz Rahim. Malah di dalam laporan itu juga menyebut pada era tersebut anggota board tabung haji, ya, anggota lembaga tabung haji adalah terdiri daripada orang-orang politik dari UMNO. Terus teranglah kita sebut daripada UMNO. Dan apa yang berlaku di dalam tabung haji pada waktu itu adalah mereka tidak menjaga dengan penuh amanah tanggungjawab mengurus tata kelola keuangan mengikut piawaian yang sebenar. Ya, mungkin orang akan kata tidak ada sakau dan sebagainya. Kerana tata kelola keuangan yang tidak betul lah merupakan sakau yang paling besar kepada umat Islam, kerana keuangan umat Islam yang diberi amanah untuk dijaga itu telah dimanipulasikan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu dan politik tertentu. Dan ini telah pun dilaporkan di dalam RCI. Salah satu daripada tata kelola keuangan yang buruk dilakukan sehingga menyebabkan krisis dan hutang yang kemudiannya membengkak kepada 10 bilion, dan penipuan kepada penyata keuangan yang menyatakan bahawa ia untung tetapi sebenarnya ia rugi. Semuanya telah dicatat di dalam laporan RCI yang dibentangkan. Mengeluarkan hibah ataupun dividen tidak mematuhi undang-undang pada masa aset lebih rendah daripada tanggungan, dan ini sangat bahaya kepada masa depan tabung haji dan kebajikan para pendeposit. Maka yang kita kata dulu, mereka mengeluarkan hibah bercanggah dengan akta dan dalam keadaan aset lebih rendah, maknanya aset tidak mampu menampung tanggungan pada waktu itu yang defisit 10 bilion. Datang tahun 2018 hujung ketika saya mengambil alih, maka di sini berlaku satu keculasan besar yang tidak amanah, dan apa lagi yang tidak amanah, apa lagi yang lebih besar kepada tidak amanah di dalam menjaga keuangan umat Islam. Saudara-saudara, apa yang berlaku adalah hibah ataupun dividen yang dikeluarkan yang tidak layak dikeluarkan pada kadar yang sebesar itu. 6.7%, 4%, 6%, 5%. Semata-mata tujuan berpolitik untuk menyedapkan umat Islam dengan dividen yang tinggi. Tetapi pada hakikatnya, tanggungan tidak lagi, aset ataupun untung tidak lagi dapat menampung tanggungan-tanggungan besar yang terpaksa ditanggung oleh tabung haji, termasuk hutang 10 bilion. Jadi apa yang berlaku? Di mana duit itu didapat, dan syarat untuk mengeluarkan dividen atau hibah adalah dengan keuntungan.
Dahlah aset lebih rendah daripada tanggungan. Tak ada untung pula. Dan macam mana mereka menipu atau memanipulasikan yang disebut di dalam laporan RCI sebagai keuangan kreatif yang merosakkan. Mereka tidak memasuk dan merekodkan kerugian. Dan mereka juga untuk nak tunjuk kata untung, nilai jatuh sesuatu saham itu mereka naikkan kepada ambang sampai kepada 90%, walhal saham itu telah rugi tetapi masih dikategorikan sebagai untung. Dan ini adalah, kalau bukan pembohongan dan penipuan, apa itu? Saudara-saudara, wahai umat Islam sekalian, maka dikeluarkanlah hibah. Di mana duit hibah itu? RCI telah menjelaskan bahawa duit hibah itu adalah daripada duit pendeposit dan reserve yang jikalau berterusan boleh menyebabkan masalah besar kepada tabung haji. Bila saya mengambil alih, dalam keadaan saya waktu itu tahu bahawa tidak boleh dikeluarkan hibah, maka kita memperkenalkan pemulihan aset dan juga penstrukturan semula tabung haji. Di mana dengan usaha kita yang tidak seberapa itu, kita telah dapat mengurangkan jurang 10 bilion itu dengan mendapat sukuk yang diterbitkan. Hasil daripada pemindahan aset kita kepada syarikat bertujuan khas di bawah UJSB yang waktu itu di bawah Kementerian Kewangan yang diperbadankan. Dengan itu, mampulah kita mengeluarkan hibah yang bermaruah, ikut undang-undang dan layak kepada melihat kedudukan kewangan pada waktu itu. Dan orang memarahi saya, iaitu 1.25% dianggap sebagai yang paling terendah, sedangkan mereka tidak tahu bahawa sebelumnya yang kononnya tinggi itu melanggar undang-undang, malah membahayakan tabung haji dan di atas tujuan politik. Manakala saya dalam 1.25% itu pada proses pemulihan mengikut kehendak kewangan yang sebenarnya telah diperakui sebagai satu proses yang akan menguntungkan masa depan tabung haji mengikut lunas undang-undang dan juga apa yang telah diperuntukkan dalam piawaian kewangan yang sebenar. Jadi, segala fitnah selama ini yang mengatakan saya jual kepada China, yang menyatakan selama ini aset tabung haji telah dilupuskan dan sebagainya, adalah satu pembohongan kerana mereka hanya membaca satu bab sahaja di dalam buku yang beratus muka surat itu dan mereka tidak membaca bab-bab sebelumnya. Kenapa tindakan yang saya lakukan sebagai pemulihan itu pada hakikatnya diperakui oleh tabung haji sebagai langkah terbaik untuk jangka panjang menyelesaikan tabung haji yang dalam krisis kewangan yang sangat gawat. So, saudara, saya akan berkongsi banyak lagi. Itu baru secebis daripada pembuktian bahawa pemulihan yang telah dilakukan itu merupakan satu kejayaan untuk kekal tabung haji di masa hadapan menjadi lebih baik. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan saya akan berkongsi apakah yang disebut sebagai sakau dan penyelewengan-penyelewengan itu di dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.